Hai geng, selamat kembali. Korang memang terror cakap rojak, tapi boleh ke tekak logat negeri ni? Aku nak test kalau korang ni standard atau kampung vibes. Kalau dapat 10 dari 10, maksudnya korang dah merata seluruh Malaysia. Jom menggelabah. Soalan 1. Mana gaduh aku? Barang hilang. Kelantan. Kau gebuk dinding je kuat, cakap orang kuat mengalah. Penang. Jom lepak mama. Ajaran universal tapi negeri mana yang lepak jadi budaya rasmi. Kuala Lumpur. Dapat 3 dari 3. Seterusnya aku bagi lehip susah. Jom. Like Mekal Hababi bila sesuatu tersangkut. Sarawak. Jangan menjajak sangat. Jangan berlagak. Terengganu. Budak tu kecoh macam kerah hujan. Budak bising. Kelantan. Seterusnya, sikut tu mengkuang betul. Orang tu bodoh. Kedah. Kau ni yang palu habis. Masa pandai sangat. Melaka. Bubur dia dah menggelegak. Marah sangat. Terengganu. Soalan last sekali. Kota soalan ini lebih mencabar ye kau. Siapa kuat tu Inggeris? Siapa cakap cantik? Kedah. Itu dia semua soalan 10. Kalau dapat 10, korang ni mat salah celup ke apa? Kalau dapat 5 sojo, standard dah. Kalau bawah 5, aku syak kau robot. Esok ada kuis tebak iklan TV Malaysia zaman dulu. Jangan skip. Jumpa lagi.